Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk hutan mencari cendana, tersepak akar batang berduri. Teman ingin mulakan cerita, Mahira Nur Aisyah empunya diri. Perkenalkan diri saya, Mahira Nur Aisyah binti Muhammad Nizam. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Ramuan Cina Kecil. MBA 0006 yang letaknya di Lubuk Cina, Melaka. Membaca merupakan hobi saya apabila tibanya waktu-waktu santai. Di dalam video ini, saya akan mengupas dan membicarakan mengenai sebuah buku yang pernah saya baca, iaitu bertajuk Cuba Lolos Kuarantin. Buku ini menjadi pilihan saya kerana mempunyai satu mesej teladan yang boleh dilayani oleh masyarakat kita pada hari ini. Buku yang ditulis oleh Hamdan Muhammad Ali ini telah diterbitkan oleh Mega Publishing pada tahun 2023. Buku ini mempunyai 30 halaman bercetak. Ayuh bersama saya mengamati dan mengenali jalan cerita buku ini dengan lebih dekat lagi. Buku ini mengisahkan tentang cuba lolos penularan virus COVID-19 yang melanda muka bumi ini. Sememangnya virus ini memberikan kesukaran kepada semua. Loki merupakan anak sang beruang. Loki bersekolah di sekolah sekolah berasrama di hujung rimba. Akibat COVID-19, sekolah Loki dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Semua pelajar tidak dibenarkan keluar ke mana-mana. Akibat terlalu bosan terkurung di dalam asrama, membuatkan Loki mengajak rakannya Cody untuk mencuri keluar. Mereka berhasrat untuk pergi ke kedai makan. Mori, iaitu rakan Loki, menasihati mereka supaya mereka jangan keluar. Namun, mereka tidak dipedulikan oleh Loki dan Cody. Loki dan Cody meneruskan niat mereka untuk mencuri keluar dari asrama. Namun nasib tidak menyebelahi mereka apabila tertangkap oleh pihak yang berkawalan, pihak tentera yang sedang berkawal sepanjang proses perintah kawalan pergerakan diperketatkan berlangsung. Loki dan Cody telah dikenakan tindakan. Penonton sekalian, pelbagai nilai murni yang perlu diamalkan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini. Pengajaran dalam kisah ini ialah patuhi SOP yang ditetapkan
oleh kerajaan sekiranya negara dilanda musibah. Sekian, terima kasih.